Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam era digital yang serba maju ini, teknologi multimedia memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Penggunaan elemen seperti video, audio, animasi dan interaktif bukan sahaja menjadikan sesi pengajaran lebih menarik, malah membantu pelajar untuk memahami konsep dengan lebih mendalam. Hari ini kita akan sama-sama terokai bagaimana teknologi multimedia diaplikasikan dalam pendidikan kurikulum untuk melahirkan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku pembentang pertama akan memulakan penerangan berkaitan analisis teks bertajuk Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Kurikulum. Petikan ini memberi tumpuan kepada peranan teknologi, khususnya multimedia, dalam memperkukuh keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui transformasi kurikulum seperti KSSR dan KSSM. Secara keseluruhan, teks ini menegaskan bahawa usaha memperkasa kurikulum bukan hanya perubahan dari segi kandungan, tetapi melibatkan keperluan membina murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21. Integrasi teknologi dijelaskan sebagai medium yang menyokong pembelajaran aktif, kreatif dan berfikiran kritis selari dengan hasrat PPPM 2013-2025. Dari sudut keutuhan semantik, petikan ini mempamerkan kesinambungan makna yang jelas antara perenggan. Penulis memulakan dengan latar perubahan pendidikan abad ke-21, kemudian mengaitkannya secara logik dengan penggunaan teknologi dalam kelas dan akhirnya menghubungkan kesan tersebut kepada pembentukan modal insan masa depan. Ini menunjukkan idea utama yang berkembang secara tersusun dan tidak terputus. Selain itu, mesej yang dibawa juga konsisten. Kenapa saya berkata begitu? Kerana teknologi bukan hanya alat sampingan, tetapi sebahagian daripada strategi pembelajaran yang memperkukuh kurikulum moden. Pertalian makna ini menjadikan pembaca memahami dengan jelas sebab dan tujuan penggunaan multimedia dalam pendidikan. Kesimpulannya, dari aspek semantik, wacana dalam petikan ini utuh kerana makna yang disampaikan secara berstruktur, berkembang dari konteks dasar pendidikan kepada kesan terhadap murid dan saling menyokong antara satu sama lain. Dengan itu, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang kedua, iaitu Tasnim, untuk meneruskan huraian berkenaan keutuhan leksikal, gramatikal dan fonologi. Terima kasih kepada rakan pembentang yang pertama, Ashikin. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan 3 lagi keutuhan wacana iaitu keutuhan leksikal, gramatikal dan fonologi. Pertama, dari segi keutuhan leksikal, petikan ini menggunakan pengulangan perkataan yang konsisten untuk memastikan fokus wacana tidak lari daripada topik asal. Antara kata kunci yang diulang termasuklah kurikulum, PAK 21, teknologi dan pembelajaran. Pengulangan ini berfungsi untuk mengingatkan pembaca kepada tema utama petikan iaitu integrasi teknologi dalam pendidikan. Selain itu, terdapat juga penggunaan sinonim seperti pendekatan, strategi dan pelaksanaan bagi mengekalkan kepelbagaian kosakata tetapi masih dalam ruang makna yang sama. Ini menunjukkan kohesi leksikal yang kukuh kerana makna yang dikukuhkan melalui pilihan perkataan yang berhubungan rapat. Seterusnya, dari aspek keutuhan gramatikal, penulis menggunakan penanda wacana seperti selain itu, hal ini demikian kerana dan di samping itu yang membantu menghubungkan idea antara ayat dan perenggan. Penggunaan struktur ayat yang gramatis dan konsisten juga memastikan mesej disampaikan dengan jelas tanpa mengelirukan pembaca.
Malah, penggunaan kata ganti seperti hal ini, situasi ini menunjukkan terdapat rujukan semula yang mengikat ayat sebelumnya dengan ayat seterusnya sekaligus mewujudkan hubungan gramatikal yang lancar. Seterusnya ialah keutuhan fonologi. Walaupun petikan ini berbentuk penulisan dan bukan lisan, unsur fonologi masih dapat dilihat melalui kesesuaian bunyi dan ritma bahasa ketika dibaca. Pemilihan istilah yang tepat dan formal seperti multimedia, kemahiran abad ke-21 dan pembangunan kurikulum membantu menghasilkan bacaan yang lancar dan tidak terganggu oleh sebutan yang janggal. Dari sudut ini, kita dapat lihat penulis mengekalkan kejelasan bunyi dan kelancaran struktur bahasa, terutamanya apabila petikan dibaca secara kuat dalam konteks pembentangan. Secara keseluruhannya, gabungan tiga aspek ini iaitu leksikal, gramatikal dan fonologi menunjukkan bahawa petikan tersebut bukan sahaja mempunyai susunan kata yang tepat tetapi turut mempamerkan keharmonian bahasa yang menyokong penyampaian idea secara menyeluruh dan profesional. Dengan itu, saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang ketiga, Adi, untuk meneruskan huraian tentang penggunaan petikan dalam teks, format rujukan APA 7 serta kejelasan penulisan dalam petikan ini. Terima kasih kepada rakan pembentang kedua. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan menghuraikan tiga aspek terakhir iaitu penggunaan petikan dalam teks atau in-text citation, format rujukan APA 7 edition serta kejelasan penulisan dalam petikan tersebut. Pertama, dari aspek petikan dalam teks, penulis menggunakan gaya rujukan APA edisi ke-7 secara konsisten sama ada dalam bentuk naratif maupun kurungan. Sebagai contoh, penulis menggunakan struktur seperti pengikat kata menurut Nur Atira Rosmadi dan Muhammad Zahiruddin Omar dalam kurungan 2022 untuk menunjukkan sumber rujukan naratif, manakala bentuk kurungan digunakan seperti dalam kurungan Nurliza Wati Baharin 2019. Cara ini menunjukkan bahawa maklumat yang dikemukakan bukan pandangan peribadi semata-mata tetapi disokong dengan sumber akademik yang sah dan yang terkini. In-text citation juga membantu mewujudkan kredibiliti penulisan. Yang kedua ialah aspek rujukan APA edisi ke-7 pada bahagian akhir petikan. Semua rujukan yang digunakan mematuhi format APA edisi ke-7 iaitu dengan menyenaraikan nama penulis, tahun, tajuk, jurnal, jilid dan halaman serta pautan URL. Kepatuhan dalam format ini penting dalam penulisan ilmiah kerana ia menunjukkan etika akademik selain memudahkan pembaca menelusuri sumber asal untuk tujuan pengesahan atau bacaan lanjut. Akhir sekali ialah aspek kejelasan penulisan. Petikan ini dipersembahkan dengan bahasa yang teratur dan berstruktur, menjadikan mesej yang hendak disampaikan mudah difahami. Penulis bergerak daripada idea umum kepada idea spesifik dengan logik yang jelas, iaitu daripada perubahan kurikulum kepada integrasi teknologi dan seterusnya kesan terhadap pembangunan model insan. Perenggan-perenggan disusun secara progresif tanpa ayat melerit dan menyimpang daripada fokus utama. Keseluruhannya, ketiga-tiga aspek ini menguatkan lagi nilai akademik petikan tersebut kerana setiap maklumat disokong oleh sumber yang sahih, dirujuk dengan tepat dan disampaikan dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahawa penulisan bukan sekadar menyampaikan maklumat tetapi juga mematuhi etika ilmu melalui rujukan yang sah dan gaya bahasa yang formal. Sebagai penutup, dapat dirumuskan bahawa petikan ini memperlihatkan keutuhan wacana yang menyeluruh daripada aspek semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi serta disokong dengan penggunaan in-text citation dan rujukan APA edisi ke-7 yang konsisten. Maka integrasi teknologi dalam kurikulum seperti yang dihuraikan bukan sahaja relevan dalam konteks pendidikan masa kini tetapi juga berfungsi sebagai asas penting dalam melahirkan pelajar yang kompeten dan bersedia menghadapi cabaran global. Sekian, terima kasih.
Kesimpulannya, teknologi multimedia bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi juga satu medium transformasi dalam dunia pendidikan. Ia memperkaya pengalaman pembelajaran, menghubungkan teori dan amalan serta memuput minat pelajar terhadap ilmu. Semoga dengan penerapan teknologi multimedia dalam kurikulum, kita dapat melahirkan insan yang bukan saja celik teknologi, malah bijak menggunakan ilmu untuk kebaikan bersama. Sekian, terima kasih atas perhatian anda. Teruskan terokai dunia ilmu dengan semangat inovasi tanpa batasan.